Assalamualaikum para pelajar sekalian. Pada kali ini Cikgu Isyam akan bincangkan tajuk penakulan hujah 2 dan hujah 3. Sebelum ini kita dah bincang untuk hujah 1. Kita akan sambung hujah 2. Seperti nota di atas, kita boleh lihat hujah bentuk 2, premis 1, jika P maka Q, premis 2 adalah P adalah benar, kesimpulannya Q adalah benar. Daripada faktahnya kita boleh selesaikan soalan A ni, lengkapkan kesimpulan berdasarkan hujah berikut. Jika satu garis lurus melalui 02, jika satu garis melalui 1 titik X2 X0 dan Y2 mempunyai kecunan M, ini kita boleh letak sebagai P. Maka persamaan garis itu ialah Y sama dengan MX tambah 2 adalah Q. Maka premis 2 mestilah P adalah benar. Baik, ini P. Para pelajar, P adalah benar. Kesimpulannya kita bandingkan dengan nota di atas, Q adalah benar. Bila Q adalah benar, jawapannya mestilah yang ini. Persamaan garis itu ialah Y sama dengan MX tambah 2. Jadi, apa yang kita boleh selesaikan di sini adalah persamaan. Kita sanding balik di premis 2 di antijadiannya, iaitu maka persamaan garis itu ialah Y sama dengan MX tambah 2. Kita sanding balik garis itu ialah Y sama dengan M, kita gantikan dengan 2 di premis 2, X tambah 2. Jadi penyelesaiannya seperti ini. Okey, boleh belajar sekalian? Baik, kita pergi ke hujah bentuk 3. Seperti nota di atas, premis 1 jika P maka Q, premis 2 bukan Q adalah benar dan kesimpulannya bukan Q adalah benar. Jadi mudah saja kita buat seperti soalan ni. Jika segitiga ABC mempunyai 3 sisi yang sama panjang, ini sebagai P, dan maka segitiga ABC adalah sama sisi adalah Q. Sebelum kita jawab, kita selesaikan soalan ini. Segitiga ABC tidak. Bila kita nampak tidak, bukan bentuk penafian daripada premis 1, maka kita boleh kategorikan soalan hujah ini sebagai hujah 3. Maka premis 2 jalan penyelesaiannya mestilah bukannya atau tidak, iaitu Q ini. Q ini bukan Q adalah benar. Bukan Q adalah benar. Kita boleh jawab maka segitiga untuk premis 2, maka segitiga ABC adalah tidak sama sisi. Seperti jawapan di bawah ni, segitiga ABC adalah tidak sama sisi untuk Q. Jadi kesimpulannya pelajar-pelajar, kita boleh rujuk faktanya, hujah bentuk 1 ke ataupun bentuk 2, bentuk 3,
Lepas tu kita bandingkan dengan soalan yang nak kita selesaikan, maka kita boleh letakkan di mana P, di mana Q. Di mana P sebenarnya ni adalah antijadian dan Q adalah implikasinya, akibat. Jika P maka Q, jika P maka Q, jika P maka Q. Maka jawapan untuk bentuk 2, P adalah benar, kesimpulannya Q adalah benar. Sebaliknya bentuk 3, premis 1, jika P sebagai antijadian, maka Q sebagai implikasi, sebagai akibatnya. Premis 2, kita akan jawab dalam bentuk penafian atau bentuk negatif daripada premis 1. Bukan Q adalah benar untuk premis 2, dan kesimpulannya bukan P adalah benar. Jika jawapan dalam soalan itu tidak, kita ubah dia daripada bukan kepada tidak. Jadi boleh pelajar sekalian, maka pelajar boleh cuba untuk lihat ulang tayang video ini lagi dan lagi untuk faham konsepnya, dan lepas itu cuba buat latihan soalan-soalan yang berbentuk sebegini. Dalam Island Ace ini begitu banyak soalan-soalan yang boleh dilatih tubih untuk buat lagi dan lagi, dan juga buku-buku kerja seperti buku kerja Sasbadi dalam pasaran atau pelangi ke, kita boleh cuba untuk buat lagi dan lagi dan lagi untuk kita mahir sampai kita boleh selesaikan soalan ini. Jadi pelajar-pelajar sekalian, kita akan sambung ke bahagian-bahagian topik yang lain. Sekian, terima kasih.